Johor makin kaya, tapi kenapa ada rakyat yang makin sesak? So inilah masalah dia. Atau sebenarnya kan, Johor ni tengah level up. Okay guys, let's get real. Yes, ekonomi Johor ni memang berkembang lah. Johor menyumbang hampir 10% kepada KDNK Malaysia dan antara 3 terbesar dalam negara. Populasi ada lebih kurang 4 juta orang dan hampir setiap tahun Johor antara negeri tertinggi terima pelaburan langsung asing ataupun kita selalu panggil dia FDI, Foreign Direct Investment. Sekarang pula ada projek besar seperti Johor Singapore Special Economic Zone ataupun orang panggil JSEZ dengan Singapore. Dan bila kau duduk sebelah ekonomi yang GDP-nya per kapita ni lebih 5 kali ganda Malaysia, memang akan ada kesan limpahan. Sekarang kita masuk realiti yang orang rasa. Ada kawasan di Johor ni, terutamanya sekitar Iskandar Puteri, Medini, CIQ kan. Harga sewa rumah ni memang meningkat banyak. Dan sebabnya kenapa? Sebab ada kelompok yang bekerja di Singapura dan dibayar dalam Singapore dollar. Kuasa membeli diorang ni lebih tinggi lah. Dan bila ada yang sanggup bayar sampai RM2,000 hingga ke RM3,000 untuk sewa, pasaran akan ikut naik lah. So itulah mekanisme demand dan supply. So masalahnya majoriti rakyat Johor ni masih bekerja dalam Johor dan dibayar dalam ringgit Malaysia. Dan gaji minimum pula ditetapkan secara nasional oleh kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri tak boleh sesuka hati ubah gaji minimum ikut kos hidup negeri. Jadi ya, tekanan tu memang real. Tapi sekarang soalan yang paling penting adalah, adakah Johor patut hentikan pertumbuhan sebab takut harga naik? Atau Johor perlu naikkan struktur ekonomi supaya gaji rakyat naik bersama? Yes, di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Wan Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor, strateginya bukan kawal harga barang secara paksa. Sebab kawalan harga tanpa asas ekonomi akan membunuh pelaburan. So strateginya ialah tarik pelaburan bernilai tinggi supaya pendapatan rakyat naik secara struktur. Contoh sebenarnya kita boleh tengok pada tahun 2024 bila Microsoft umumkan pelaburan sekitar 2.2 bilion US dollar dalam lebih kurang 10 bilion ringgit Malaysia untuk infrastruktur AI dan cloud di Malaysia. Johor muncul sebagai antara lokasi utama pembangunan data center. Sedenak Tech Park kini berkembang sebagai kluster data center terbesar negara dengan pelaburan berbilion ringgit daripada pemain antarabangsa seperti JDS Holdings dan juga Atrang. Dan guys, ini bukan sektor gaji rendah. Ini adalah jurutera, pakar IT, pengurusan tenaga dan juga keselamatan cyber. So gaji sektor ni boleh jadi 2 hingga 3 kali ganda lebih tinggi daripada sektor tradisional. So itulah maksudnya naikkan nilai pekerjaan, bukan bantuan sementara, tapi ubah struktur ekonomi. Dan dalam masa yang sama, kerajaan negeri juga memperbanyakkan projek perumahan mampu milik untuk tambah bekalan rumah. Kalau bekalan tak bertambah, harga memang susah nak stabil. Johor ni bukanlah negeri yang gagal, tapi Johor ni sedang melalui fasa reformasi dan juga transformasi ekonomi yang besar. Dan setiap transformasi ni memang akan ada fasa yang tekanan lah. So sekarang aku nak tanya korang nak Johor ni kekal murah tapi stagnan, ataupun korang nak Johor ni jadi negeri yang paling kompetitif di Malaysia walaupun ada fasa peralihan? Tekanan hari ini mungkin jadi harga yang paling besar kepada kekuatan esok. So apa pandangan korang? Johor sedang buat langkah yang betul ataupun tak? Komen kat bawah, aku nak dengar pendapat korang.